Hai, Assalamualaikum. Cendol, satu nama yang cukup dekat dengan kenangan. Rasa manis gula Melaka, lemak santan dan cendol hijau yang kenyal. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan cara buat cendol homemade yang lembut, kenyal dan tidak mudah hancur. Jom pun rasa. Dah tak sabar nak rasa cendol Musang King. Kacau dulu dengan air nisan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Makan sejuk-sejuk kan. Dengan air batu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tekstur cendolnya kan. Elok je. Nak makan dengan durian Musang King. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nikmatnya. Musang King ni dah memang sedap. Makan pula dengan cendol. Berganda-ganda lah sedapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur cendol ni lembut tapi sedikit kenyal supaya tak mudah hancur. Okey. Waktu kita makan tu ada rasa tekstur sikit. Okey, tapi tetap lembut. Ni letak ais cube je kan. Kalau ada ais hagat tu tu lagi ngam lah kan. Kalau sahabat nak buat sendiri cendol, okey, insya-Allah confirm jadi tahu guna resepi ni.